Okay, Amin. Bagi Ya, saya. komen sikit berkenaan line up yang keluar tadi. Oh, okay. So, saya baru pulang daripada Wisma FM tadi. So, saya bersempatan lah lihat depan mata line up ni. And then, apa yang menarik bagi saya adalah kembalinya Faizal Halim ke skuad Harimau Melaya kita. Dah setahun lebih rasanya tak main, betul? Betul? Tak ada perasaan pun. So, dah memang excited nak tengok Faizal Halim kembali. And then player-player yang lain pun saya confident dengan dia orang. Apa yang Peter Klamoski ni pilih memang rasanya pemain yang terbaik yang ada kat dalam Malaysia ni. Cuma yang kita patut tunggu adalah pemain warisan. Dia kata dia akan proses dia akan settle dalam masa yang terdekat. Maybe minggu depan kot. Maybe akan umum lagi lah. Okay, prediction? Lawan Nepal nanti. Lawan Nepal nanti. Berapa? So kepada Nepali jaga-jaga Ini adalah revolusi Harimau Melaya yang terbaru Siap-siap sedia untuk korang dibantai. Prediction 3-0 ya. Saya terkejut pasal Sumareh. Saya percaya Sumareh akan memberi sumbangan yang hebat pada tim Malaysia kita. Go Sumareh. Kenapa awak sokong Sumare je? Sebab Sumareh boleh. Prediction Malaysia menang clean 2-0. Saya percaya dengan coach management baru FAM. Yeah. Go Malaysia. So banyak yang prediction yang 2-3-0 kan. Kita tengok nanti hari kejadian macam mana.